Allah turun. Apa makna turun? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui apa makna. Cuma ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di antaranya yang mentakwilkan hadis ini dengan maksud Allah membuka pintu keampunan. Dalil hayat yang selepas Nabi kata fayaghfiru, maka memberi ampun. Jadi pada malam nisfu Syaban Allah beri keampunan. Kepada siapa? Likulli nafsin, bagi semua orang. Melainkan dua golongan. Yang pertama, insanang fi qalbihi syahna. Orang yang ada di dalam hati perutnya iaitu nak bermusuh-musuhan. Batu kita kena bersih hati. Musuh ni luas sangat. Musuh dalam agama, musuh dengan sebab harta, musuh dengan sebab silaturahim, musuh dengan sebab jawatan. Mana hati tak molek. Batu hati kena bersih. Bila hati bersih, barulah barang yang bersih masuk dalam. Allah dah masuk dalam hati kita kalau hati kita kotor. Kalau hati nak kena korang, hati nak hasad deki korang, nak hati cinta kepada dunia, masa mana Allah nak masuk dalam hati kita? Sedangkan hati kita ni tempat singgah sana bagi Allah Subhanahu taala, iaitu sentiasa ingat pada Allah. Dia barang bersih, masuk tempat bersih. Tengok orang jual barang beliang, kan dia kedai cicing, kedai beliang, cicing beliang tu dia letak dalam purung ke letak dalam kotak? Sini letak dalam purung, Terengganu dia letak dalam kotak, ada baldu, warna merah, bukan biru, warna merah. Cicing beliang selit di dalam baldu. Nampak? Sebab apa? Bekas dengan cicing padang lagi. Padang lah. Jadi kita buka kedai beliang, kita tak letak dalam bekas baldu, letaklah purung. Purung orang purungnya. Tak laku kedai tu. Maka bekas dengan isi mesti sesuai. Kita buka restoran 400,000 buat pinjaman. Umpamanya. Tapi kita buat spesial sikit, iaitu lauk daripada chef tukang masak terkenal seluruh dunia. Ada ayam lah, ada itik lah, ada kambing, ada apa. Tapi istimewa kita punya restoran ni, kita tak letak dalam pinggang, kita beli makuk jambang, kita letak dalam tu. Bukan hak guna dah, hak baru. Faham? Hak tak guna lagi. Faham lagi? Dalam makuk berok tu letak nasi situ. Laku tak restoran tu? Laku tak? Tak laku dah. Mutah tu. Padahal benda tu bersih, tak ada najis sikit. Maka begitulah hati kita, kalau bersih, masuk Allah Ta'ala dalam. Apa? Tak masuk, pasal kotor. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah atau dapat kemenanganlah orang yang zakkaha, dia basuh hati dia. Nampak? Biar bersih. Jangan ada nak deki-deki ke orang. Melayu ni nyakit deki. Kalau orang senang, dia susah. Pelik sungguh. Patut orang senang, kita tumpang senang. Orang kata, mamakunya meniaga kedai dia. Alhamdulillah, biarlah orang Islam, biar maju ekonomi. Biarlah kita pernah balah dengan dia. Biarlah pernah kita tak bermasa muka pun. Tapi dah dia Islam, orang khabar dia meniaga laku, meniaga maju, kita rasa lapang dada. Itu tanda orang beriman. Faham? Melayu payah gitu. Orang kata mamak laku nega. Laku sekejap, kaki mampu tu. Betul tak? Ni jahat Melayu. Cara hak rumah tangga orang, baik dah. Madu tu imam dulu dak apa baik. Baik dah, baik star, kaki balah takkan lama. Tengok jawab apa. Patut bila orang kata gitu, alhamdulillah. Betul tak? Baru orang beriman. Tu tanda kita orang beriman. Tanda memberi kesan dakwah para rasul kepada kita. Ni kalau ubah-ubah aja serban je tak pada, buat tayak aja, tapi tak boleh mengubah akan minda kita sebagaimana yang sepatutnya, tak berjaya. Duk asal deki ke orang. Kata dak gerak dah, kedai dia mampu dah lah ni. Nak tutup dah. Beres bawah. Beres apa dia orang Islam. Nampak? Kalau keadaan sekarang lagi-lagilah teruk tengok. Hak orang Islam orang tak suka. Kalau hak benda hak kacau wala orang suka.
Asyik tengok belanjawan negara. Nak tanya, pondok dapat banyak mana? Ada tak? Tak ada skepeng, orang Terengganu panggil. Tak ada skepeng, mana seseng pun tak boleh. Padahal pondok ni nak langkau pandainya sambung kesinambungan daripada ilmu para nabi supaya tidak luput. Nah, nabi-nabi ni siapa? Kekasih Allah. Allah ni siapa? Tuhan punya bumi. Dah mu meretah sini Tuhan beri pinjam kuasa kejap, berilah untuk agama. Dah. Untuk hiburan berjuta-juta. Ni perut kotor belaka ni. Kita kata jahat nak marah. Nak. Dia kata kau orang memang dah mu jahat. Ada pula kalau untuk hiburan beratus-ratus juta, untuk sokang je berjuta-juta. Dan untuk pondok ni siang budak pondok duduk ngaji, ikan kering beli supik pakai tarik dengan tali kata datang. Dah berbawa bahan kucing. Itu kita tidur di pondok. Pergi jalan lah ziarah Tok Guru, jumpa apa ni? Baba sepanjang. Masa dia duduk di Naratiwak itulah. Dia bukan nara lah ni, dia duduk tani dah. Jadi mandi tu kena mandi awal pasal air telaga dia keruh. Kalau mula-mula mandi kita cabut hak atas dulu. Jadi bila ramai dah mandi, air turun tinggal sikit, cabut hak air selup bawah. Jadi mandi dia tak nampak lagi muka selup. Lepas wirid subuh, la ilaha illallah, muka jadi macam beruk lagi. Putih lagi. Sebab apa? Pasal air selup tu kering dah, nampak putih muka. Sungguh jadi tengok, macam mana muka tapung itu? Padahal kita macam beruk juga, jadi putih belaka. Jadi nak khabar naihnya keadaan agama akhir zaman.